Jom unbox starter deck Papazola, game on. Aloha, hey, Assalamualaikum Sifu Squad. Selamat datang ke video unboxing starter deck V12. Starter deck yang ke-12 Monster Galaxy Card. Starter deck Papazola, game on. Tahun ni kita dah buka banyak starter deck. Starter deck Gentar, starter deck Battle Crush dengan starter deck Aeroblade. Ini adalah starter deck yang keempat dan yang terakhir untuk tahun 2025. Saya nak tunjuk korang semua benda pasal starter deck ni, tapi sebelum tu saya nak pesan kepada semua yang belum lagi untuk subscribe ke channel Sifudin, follow semua social media saya, join group Telegram, join group Facebook. Semua link untuk benda tu ada di ruangan deskripsi. Saya juga nak bagi major shout out kepada semua members channel Sifudin, Sifu Squad VVIP. Terima kasih korang sebab support channel Sifudin secara terus. You guys are legendary. Alright, tak nak buang masa, jom kita unbox starter deck yang ke-12. Starter deck Papazola, game on. Kebenaran. Pertama sekali, jom tengok kotak starter deck ni dengan lebih dekat. Dekat depan ni ada Papazilla, ada Chimubot, ada Papazola. Lepas tu ada Mamazilla, ada Chimubot, ada Papazola, ada Pipizola. Dan kat depan ni ada tulis Papazola Game On Starter Deck. Ni ada Papazola punya card. Lepas tu dekat atas ni ada tulis 3 poster tambah 3 card. Lepas tu Monster Galaxy Card Starter Deck. Dekat atas ni ada logo Monster Play. Lepas tu dia tulis ada 4 card istimewa, ada 1 arena mat, dan yang kat atas ni dia cakap character movie exclusive. So basically setiap kali ada movie dia akan ada satu starter deck khas untuk movie tersebut. So ini adalah yang pertama sekali yang Monster buat. So yeah man, tahun depan movie 3. Oh my god, tak sabar. Dekat belah kanan kotak ada tulisan Papazola yang ada holo ni. Dekat belah kiri pun sama Papazola dengan tulisan yang holo ni. Dan ini pula rupa dekat belakang. Again, ada efek holo tu, dan ada semua kad yang dia tayang kat depan ni. Ada 3 poster. Ini dia lain sikit lah daripada starter deck biasa. Starter deck biasa dia ada 1 mega poster, tapi yang kali ni dia ada 3 poster berbeza. Selain daripada dapat kad, kita juga akan dapat arena mat eksklusif, 3 kad tambahan, ada kad awesome, ada HP marker dan cara bermain. Semuanya dia tulis dekat belakang ni. Okay? Dekat atas ni dia tulis Papazola movie poster, kuasa di tanganmu. Movie poster menarik. Alright, tak nak buang masa, jom kita buka kotak ni sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dah keluar dalam ni dah tak ada apa-apa. Nice. So jom kita tengok apa kita dapat. First of course kita dapat kad-kad ni, and kita akan tengok setiap satu kad ni. But before that though, kita nak tengok dia punya arena mat dulu. Arena mat dia rupa poster movie Papazola yang pertama tu. Okay, so kat atas ni ada semua alien-alien. Ada Papazola, ada Pipi, ada Mamazilla, ada Kaca, ada Yombi, ada Oboy, ada Opal, dan ada semua karakter-karakter ni lah. Itulah dia movie poster dia jadikan arena mat. For me, very cool. I like this. This looks good lah. I'm not gonna lie. Seperti biasa, kita akan jadikan arena mat ni sebagai background untuk kita tengok ke semua card. Dalam starter deck ni ada card ni, card chop ni. So kalau korang pergi ke mana-mana tournament, korang chop, nanti boleh dapat satu pack Fiesta, card promo tak salah saya. Lepas tu ada juga HP marker yang sama macam dekat Champions Rise. Alright, sekarang barulah masanya untuk kita tengok semua card yang ada dalam starter deck Papazola Game On ni. Card pertama kita adalah Yombi. So inilah rupa cardnya. Lepas tu kita ada Boboiboy. Okay, that's cool. Okay, ni ya, saya suka Boboiboy. And then kita ada Pipizola dan Otoy. Weh, Otoy. MVP. And then kita ada Gopal. Of course, ada Boboiboy, mesti kan ada Gopal. Lepas tu kita ada Berlian. Oh, saya suka yang Berlian yang ini. Nampak lagi dia punya design lagi clear. I like it. Lepas tu kita ada satu lagi Yombi. Ada 2 Yombi. Lepas tu kita ada satu lagi Berlian. Ada 2 Berlian. Lepas tu kita ada Kaca. Lepas tu kita ada Rectangalian. Susah sebut nama dia. Rectangalian. Lepas tu kita ada Squarelian. Itu nama dia. Squarelian. Bukan kotak lian. Squarelian. Alright, that's cool. Lepas tu kita ada Olian. Lepas tu kita ada Mamazilla. Alright. Lepas tu kita ada Tam. Kad sokongan. Tam. Okay. Lepas tu kita ada Wow, okay. Kad awesome dia Yombi. Kad air dia Yombi. Okay, interesting.
Lepas tu kita ada Lovelian. Cool. Dan kita ada Mama. Mama ni dapat kad. OMG, Mama dapat kad. Okay. Lepas tu kita ada satu lagi Lovelian. And then kita ada Sambuaya. Of course. Lepas tu kita ada Operative Papa. Okay, this makes sense lah. And then kita ada satu lagi Kacak. Dan kita ada satu lagi Rectanglian. Okay, this one is cool. Lepas tu ada what? Protect and Prevent Agency. Gambar bas kad sokongan. Okay. Lepas tu kita ada siapa ni? Ini kacak lah kan? Daun. Okay, daun. Kacak jadi daun. Okay, that's cool. And then kita ada of course lah Papa Zola sebagai api. And then kita ada Mama Zilla. Okay, Papa Zilla. Papa Zilla. Alright, lepas tu kita ada so should I spoiler alert, Simultrap. Spoiler alert bro. Simultrap ada dapat kad juga, kad sokongan kekal. Lepas tu kita ada Yombi tua. Lepas tu kita ada Kacak tua. Lepas tu kita ada satu lagi Olian. Okay, kita dah masuk kad S, kad yang berkilau-kilau. Kita ada Papa Zola. Papa Zola kad S. Alright. Wah, this one is again kad warna emas. Okay, kemas gila, saya suka kad ni, cantik. And then kita ada kita ada Mama Zilla Monster. Also jadi kad ni, cantik cantik. Dia punya ini rupa dia lain daripada yang saya dapat dekat TGV. Okay, this one lagi menacing, rupa dia lagi garang. Lepas tu kita ada Boboiboy dan Gopal. Kedua-dua pakai VR set Y-Core. Cool. And last but not least, of course lah, kita ada Papa Zola tua. Papa Zola lah. Wah. Honestly, kad-kad dia simple je. Tapi itulah, dia dapat highlight ke semua karakter-karakter yang basically penting lah dalam Papa Zola The Movie ni. So, saya okay je. Dan saya sangat suka dengan 4 kad yang ada holo ni. Dan of course lah kan, kad ni paling cantik. Tapi kad Papa Zola ni pun cantik weh. Saya suka dengan colour dia. Dan of course, kad Oboy dan kad Mama Zilla pun tak kurangnya. Semua cool gila. Okay, dari segi design kad, Monster memang mantap lah. Okay, hopefully dapat keep up ataupun boleh buat lebih cantik lagi lepas ni. Seriously, tak sabar nak tengok apa yang Monster come up with lah in the future. So far, untuk tahun 2025, very nice. Starter deck ni memang cool, tapi honestly starter deck ni tak dapat nak lawan lagi starter deck Arrow Blade. Okay, dari segi kad awesome dia dan beberapa kad yang awesome lah. Kad Arrow Blade tu ada yang pakai armor kan, Boboiboy Elemental pakai armor. Sangat cool. Don't get me wrong, okay, this one is still very nice. Saya suka dengan kad A dengan kad S. Sangat-sangat kemas, sangat-sangat clean. I like how they look. Like, korang tengok kan. Okay, my favorite is especially inilah. Saya suka dengan kad ni. Yeah, it's good. It's good looking cards. Korang mesti tertanya-tanya kan poster dia semua macam mana. InsyaAllah saya akan buat video tunjuk poster kesemuanya, okay? Starter deck dan juga pack Champions Rise dalam satu video yang lain lah. Biasa saya akan buat macam tu. So, ya, korang subscribe lah dan tunggu video tersebut. Saya pun tak tahu bila saya nak upload. Tahun ni ke, tahun depan ke, tak pasti lagi. Kepada yang berminat, korang boleh dapatkan starter deck ni dengan harga RM23. Kalau tak salah saya, 22.90 sen. Dan bila korang beli kad ni, that means korang dah boleh main Monster Galaxy Card. Dan itulah functionnya starter deck. Dia buatkan korang mula. Dia starter untuk korang berkecimpung dalam Monster Galaxy Card. Saya ada ke semua 12 starter deck. Tapi saya tak tahu kenapa saya masih belum lagi berkecimpung dalam Monster Galaxy Card ni secara serius. Maybe one day. Apa-apa pun itu sahaja daripada saya untuk video ni. Apa pandangan korang tentang rupa kad-kad dalam starter deck Papa Zola Game On ni? Cuba korang komen. Kad mana yang paling korang suka? Kad mana yang korang rasa macam tak perlu sampai ada 2-3? Komen dekat bawah. Dengan itu saya akan tutup video unboxing ni. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang menonton sampai tahap ni. InsyaAllah esok lusa masih ada video. Kita akan tutup tahun 2025 ni dengan video-video yang sebanyak mana yang saya boleh buat. So pastikan korang yang belum lagi tu subscribe. Berapa kali saya ulang ni, minta subscribe. Korang semua jaga diri, jaga kesihatan. Selamat bercuti. Masih ada lagi seminggu lebih, 2 minggu cuti kan. Selamat bercuti. Jumpa di video akan datang, InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.